nak pergi beli tiket dulu. Since my husband dia dekat OTU kan. So dapatlah RM5 macam tu kot. Macam I nak beli all day pass. Macam I nak beli all day pass. Jom kita pergi beli tiket. Guys, I baru je beli untuk Touch 'n Go ni. Okay, korang tengok Touch 'n Go I dah barai sangat-sangat. Okay tak, nak cakap macam ni, yang Touch 'n Go selalu kan kalau kita beli yang one day pass tu RM5 atau RM6 je kan, tapi tak, sekarang dah RM10. Sekarang RM10 guys, semenjak 1/1 hari tu. So korang just alert je lah, siapa yang belum naik train lagi selepas 2026 ni, harga dia dah berubah jadi RM10. Mahal juga weh, RM10 daripada before ni. My god, tengah tunggu my husband beli tiket. Sebab actually I nak tolong dia untuk beli OKU card, but dia cakap better beli one day pass. So macam okay lah, dia komen lah ikut lah kalau dia nak pass my phone kan. So macam tu yelah, dia nak ikut macam mana kan, janji dia lepas. First destination kita nak pergi Pasar Seni lah. Sebab tadi kakak tu kata nak pergi mana. So I macam alamak nak pergi mana tak tahu nak pergi mana. Tu macam tak apalah, gila Pasar Seni dulu kan. Sebab I fikir kalau kita orang makan dodo dulu baru nak pergi Pasar Seni, takut macam kenyang sangat pula. Lepas tu macam malas nak jalan kan. So better terus beli ke Pasar Seni, jalan-jalan dulu, belilah apa-apa yang nak beli. Lepas tu baru pergi dekat Avenue K tu untuk makan dodo. Actually I nak buat mukbang untuk dodo. Nanti korang follow lah TikTok I. Korang follow TikTok I makan apa hari ni tau. Jom kita ke Pasar Seni. Okay, mula-mula kita pergi ke Pasar Damansara dulu untuk tukar train. So train tu dia akan lalu MRT Kajang kot tak silap. So dia akan terus ke Pasar Seni. Korang kena tengok lane hijau sebab I from lane kuning terus ke lane hijau. Cakap, tapi korang kena tengok lane korang. Korang tengok je dekat maps. Korang tengok je kat Google. Korang tengok je kat Google Maps untuk train MRT. So daripada situ korang boleh nampak korang dekat mana dan korang nak turun dekat mana. Kita dah sampai kuasa guys. Kita kena berebut train pula. Sebab dia cross je. So kalau korang lambat korang tinggal. Ini coach wanita disediakan pada setiap train MRT. Women's coach are now available on MRT Kajang Line trains. 2020 Kuasa Central. Kita dah sampai Pasar Seni. Sekarang kita nak touch card untuk keluar daripada train. First thing first, kita cari makan dulu sebab husband ada lapar sangat-sangat. So jom. Orang tak ramai sangat, tapi kan korang tahu tak, ada something scary lah benda berlaku dekat I. Tadi I duduk dekat dalam train. So I duduk jauh sikit dengan husband I duduk dekat tempat yang lelaki perempuan tu lah kan. Lepas tu nanti I cerita, sabar jap. So kita dah sampai kat Pasar Seni korang. Tada.
Kita kena ke jalan ke sana lah. Ni gambar ke? Ni gambar ayam. Ha? Ni gambar ayam. Sini ah. Kita dah sampai guys kat Central Market. So ni lah pasar seni. Siapa yang belum sampai lagi, sana tu kita punya train. So kena jalan kaki sampai lah sini. Tak jauh pun, dekat je. Kat sini better korang datang naik train lah. If not, parking ada je tapi dalam ni je weh. So korang bernasib baik dapat LRT turun sini juga. Macam I naik MRT. Oh, I see. Oh ya, betul. Pasar seni LRT ada kat sini. So I tak tahulah nak beli apa. Sebab wah, ada event lah hari ni guys. Pesona kita. Meriah. Ada belun-belun. Kejap aku. So kita nak pergi cari kuda-kuda sekejap. Kita nak cari kuda-kuda. Cuba saya lapar. Wah, event guys, event. See, ada event. Panas dia okey lagi lah daripada panas Pening. Kalau Pening tu ya Allah, panas gila weh. Macam panas yang I tak boleh buka mata langsung. Tapi yang KL ni okey lagi. Banyak lah kedai makan. I mean like banyak lah stall-stall buka. Tapi cuma tak ada. Macam tak meriah. Tersentuh sikit, tak tahu kenapa. Sini ada lagi guys. Wah, buat batik lah. Buat batik. Macam tengok. Buat batik lah guys. Tak pernah buat, teringin nak buat. Macam penuh macam. Kita nak try colour ni dekat batik. Cantik weh. Dia macam boleh lah spend time with your partner ke family ke kan. Boleh gantung kat rumah. Boleh gantung kat rumah. Sekarang kita tengah tunggu giliran sebab penuh juga. So kita tunggu je giliran sampai siap. Oh, kalau tu saiz kecil. Kalau besar saiz banyak. Dia ada macam-macam saiz guys. Kalau yang macam ni sikit ni 15 kot. Yang kita orang ambil ni 25. Macam A5. Nanti dah siap painting, just bagi dekat kaunter, kita garingkan dulu. Oh, okay. Enjoy your painting. Alright, thank you. So kalau korang nak colour-colour dia, ada dekat sini. Korang kena mix and match untuk dapat colour-colour. So ni colour-colour yang dia bagi lah. And this is the brush and air untuk korang basuh kot. I'm not sure. Okay, jom start.
30 minutes result. Macam tu. Benda ni kenapa? Ketalapia. Telapia merah. Ikan jenaha. Kan je. Tunjuk kat kamera. Saya melukis hari ni ikan. Warna. Warna ikan. Hasil tangan saya dan suami saya. Daripada tadi lagi nak makan kan, tapi tak makan-makan. Kita dah sampai dekat food court dia. Kita makan yang simple-simple je dulu lah. Lepas tu baru pergi KL Avenue untuk makan apa tu? Untuk makan baru pergi KL Avenue untuk makan dodo. So, kita pergi dekat Smiley Waffle. Wow. Boleh tahan harga dia. Oh, I tak cerita lagi kat korang kan. Tadi masa dalam MRT tu ada bangla ni. Dia ada dalam MRT tadi I duduk asing lah dengan husband I macam depan I sikit dia, I macam belakang dia sikit kan. Actually just sebelah-sebelah je. Lepas tu I macam I melilau lah pandang kiri kanan kan. Putus sekali I macam bertemu mata lah dengan si bangla ni. Masalahnya bangla tu usia aku macam ni. Macam tu. Weh, takut bodoh. I macam, weh, kau ni bapak pervert. Kau macam tak boleh ke tengok perempuan seorang-seorang dalam MRT ataupun dalam train or anywhere. Faham tak? Bukan nak cakap aku tak racist, tapi I tak racist, tapi itu yang berlaku. And then lama ke I perasan mula I buat bodoh je. Lepas tu dah nak sampai pasal sini, I pandang dia lagi. Dia still pandang I tau. Macam tengah-tengah. I tak tahu kenapa masalah dia. Maksud I tak apa. I macam I rasa macam tak sedar hati lah. So I message husband I cakap datanglah dekat I kan. Sebab ada bangla tu Usha macam gatal lah. Usha macam renyam. Lepas tu bila husband I datang, betul I pandang balik tau kat bangla tu. Dia tak pandang tau. Dia pandang tempat lain. Sebab I duduk dekat seat yang bukan woman. Sebab kan I dengan husband I, so tak boleh lah bawa husband I pergi seat woman kan. Tapi sumpah bila husband I datang dengan I, dia dah nampak I ada someone, dia macam tak ada pandang langsung weh. I dah tengok 2-3 kali dah dia tak pandang langsung dekat I. So maksudnya memang betul dia ingat I seorang-seorang. So dia usah I macam ni weh. Macam dia dengan mulut tengah-tengahnya, kau faham tak? Macam apa siang kau lapar kau tengok aku, takut kan. Yang ni pula bila orang suruh datang, boleh datang. Macam tu lah. So I rasa betul lah kan, memang bagus pun MRT ataupun any train yang buat side woman side dengan man side. Sebab kita tahu lelaki tu bila tengok kita macam mana, kita dah kahwin juga atau kita dah kahwin pun, dia tahu tengok perempuan, tak kisahlah kau dah kahwin ke, bini orang ke, janda ke, anak dah 10 ke, kalau dia dah faham kan, dia tengok perempuan tu dia rasa macam, oh my god, I'm so scary. Aku tak tahu macam mana describe dia punya muka yang very pervert. Faham tak? So woman out there, tolonglah duduk dekat tempat yang sepatutnya. And kalau korang bersama someone lelaki, duduk bersama lah, jangan jauh-jauh. Sebab I masa tu I saja je berjauhan sebab I nak ambil video dekat luar, dekat bahagian tingkap. So please, okay, take care, okay girls. Sebab dekat Malaysia ni dah macam-macam sangat racist, especially yang bukan kita punya warga negara pun. I'm not being racist, tapi apa-apa pun tolonglah berhati-hati. Sebab I yakin rakyat Malaysia semua baik-baik. Waffle and ice cream. Sebab sedap.
kita dah sampai dekat Dodo, dekat Avenue K. Mana dia? Ya tak? Ya kan dah tutup. Okay, tu je. Dah sampai Dodo Korea. Excited ke? Duduk Korea. Kita nak makan Dodo Korea. So, this is was ni dah kali ke 5 kot makan. Tapi dah lama dah tak datang. So ni nak repeat balik. Baru je keluar daripada apa nama dia? Mini Kino. Apa kata nama dia? Wih, sumpah sound system dia best gila. I memang menjerit je sepanjang masa. Lagu-lagu dia semua best-best. Mic best. Bass dia pun best. Tempat dia bersih, ada snacks semua whatever. Macam really recommended. I rasa kalau I nak karaoke lagi, I pergi dekat Avenue K ni. Sebab dia punya sistem best. I pernah pergi dekat Times Square kot. Itu macam kurang sikit. Tapi yang ni best. Avenue K best. Harga sama je. Now I nak pergi Kinokuniya. Ya kot, macam tu je dia. I nak pergi Kinokuniya ke KLCC. Tak sure lah sempat ke tak. Sebab sekarang ni dah pukul 7.30. So I tak pasti kalau dah dekat kedai buku tu dah pukul berapa. Sebab MRT tutup pukul 11 kot kan. Tapi I nak pergi juga. Dah halang keluar ni kan. Tengok tudung I pun dah tak betul lah. Dan saya beli ni. Ni untuk ketuk-ketuk badan. Sedap lah benda ni. Dia mesti ada bau herba kan. Dia macam ada bau-bau herba sikit lah. Wah, cantiknya KLCC malam-malam. Kita on the way balik ke MRT. Kita jalan kaki je daripada Avenue K, senang. So ambil udara luas sikit lah. Cantik ya waktu malam. Let's go. Jalan kaki. Ya, jalan kaki ke Alpampa. Kita pergi ke Alpampa jalan kaki. Tak payah naik train. Sebab sepatutnya boleh je naik train dekat Avenue K tu. Tapi macam lah kan, jalan kaki. Ambil udara luas sikit. And tak sempat lah korang nak pergi Kinokuniya tu. Sebab sekarang dah pukul 8. I takut nanti terlajak masa. So kita patah balik ke Damansara. I rasa I akan end vlog I sampai sini je. So see you till next video. Bye bye.